Boleh ke diorang nak rekod? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sebab InsyaAllah. cerita-cerita macam ni lah boleh jual mesin. Fakta-fakta mungkin tak. Cerita boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ina daripada Perlis. Saya nak share dua testimoni. Pertama pasal anak saya lah. Anak saya ni dia duduk sini, duduk KL. Dia ada masalah period pain tau. Bila time dia nak main period je, dia akan rasa sakit pinggang apa semua kan. Lepas tu baru ni cuti sekolah saya bawa balik dia kat Perlis. Saya bagi dia minum ayat pH 11.5. Sebab 11.5 ni kita boleh detect. Saya suka bila bagi orang minum 11.5, saya mesti tanya dia, rasa apa? Lepas tu saya tanya anak saya, dia kata dia rasa hanyir. Dia punya masalahnya dekat situlah tempat period dia tu kan. Lepas dia dah duduk dengan saya 2-3 minggu, dia main period, dia tak rasa yang dia senggugut dah. Dia rasa, ibu, adik main period dia. Dia tak rasa, dia tak ada tanda pun, tiba-tiba dia main period. Yang tu kisah anak saya lah yang bab dekat masalah wanita. Lepas tu yang lagi satu cerita ni, dia dah menikah 17 tahun. 17 tahun dia menikah, dia tak pernah pregnant. Sekali pun dia tak pernah pregnant. Lepas tu bulan 5 tahun lepas, dia balik kenduri kat Perlis. Dia duduk Pahang. Dia duduk Jerantut Pahang. Lepas tu dia balik Perlis, kenduri, saya pun ambil peluang lah. Saya ambil peluang, saya bagi dia juga rasa. Suami isteri bagi dia minum 11.5 juga. Dia pun dua-dua suami isteri rasa hanyak juga minum ayat 11.5 tu. Lepas tu okey, kita pun faham dah lah sebab saya memang dah biasa dah bagi orang minum. Lepas tu saya akan habaq lah dia sakit apa, ada masalah apa. Lepas tu okey, saya pun tunjuk demo apa semua. Dan dia nak balik ke Pahang balik, kami bekalkan dia satu set Kangen Water pH 11.5 dengan 9.5. Lepas tu dia pun minum 1 hari bulan 8 2024 saya pergi rumah mak dia dekat Perlis lah. Lepas tu sama-sama mak dia masa tu baru habis edah. Jadi saya ambil lah mak dia nak bawa pergi berjalan lah rumah adik-beradik semua kan. Dah lama dia terkurung kan. Lepas tu masuk je kereta, dia cakap dengan saya, bini Fadil dah mengandung lah, dia kata. Dengan semangat saya pun cering bulu roma, terkejut dengar. Lepas tu dengar air mata saya pun menitik. Menitik air mata saya, bulu roma pun cering, terkejut saya. Sebab 17 tahun tu dia menikah, dia tak pernah mengandung. Dia ambil anak angkat. Anak angkat dia pun masa tu umur 7 tahun dah sekarang ni. Lepas tu, ya Allah, saya pun bersyukur sangat. Saya dah, apa orang kata, bagi inilah Zuri, bukanlah saya yang bagi, kita ikhtiar kan. Saya cubalah kan. Saya pun cuba. Lepas tu dia pun rasa seronok. Lepas tu masa mak dia cakap tu, dia dah 8 minggu. Dia mengandung dah 8 minggu dah. Lepas tu ni dia dah bersalin lah. Alhamdulillah, baby dia pun comel, sihat. Dia bersalin hari tu betul-betul raya Cina. Raya Cina baru ni bulan lepas. Alhamdulillah lah dia sihat. Dua-dua sihat lah. Mak sihat, anak pun sihat. Saya ucapkan terima kasih jugalah dengan Kangen Water ni kan, dapat membantu macam-macam penyakit dan menambahkan apa yang tak cukup lagi. Semoga dengan adanya Kangen Water ni, siapa yang belum pernah rasa kehamilan ke, nak menambah zuriat, nak ada zuriat ke, boleh cubalah. Kita
Kita cuba minum kangen water, kita ikhtiar. Sebab kita kadang-kadang dah macam-macam cara kita buat. Kita dah urut, kita dah makan jamu apa semua, tapi tak jadi juga. Allah tak apa orang kata? Tak bagi lagi apa orang kata? Rezeki tu kan. Allah tak bagi rezeki lagi. Lepas tu yang mana ada masalah-masalah yang macam tu, insya-Allah, sebab dia akan cuci kita punya saluran peranakan apa semua, dan insya-Allah dia boleh cuci. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih. Lain kali saya nak minta ni lah, kalau ada beli daripada Terengganu, mungkin kena ada translator juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsari. Saya berasal daripada Sabah, tapi duduk KL ni dah dekat 20 tahun lah lebih kurang. Jadi saya nak berkongsi pengalaman saya dengan kangen ni. Anak-anak saya ni dia thalassemia. Thalassemia ni dia macam penyakit darah lah. So dia setiap bulan dia kena top up darah, setiap bulan kena masuk darah. Jadi disebabkan banyak masuk darah tu, dia punya iron tu berlebihan dalam badan. Jadi dia kena buang pula iron berlebihan tu, dia kena makan ubat. Ubat ni dia ada side effect lah. So anak saya yang masa tu dia umur 8 tahun. So dia sebelum tu dah beberapa tahun dia sakit perut kan. Sekali tu bulan 10 tahun lepas, doktor ni lah decide untuk buat scope untuk cek dalam usus dia apa masalah kan. Jadi bila dah cek tu memang saya sendiri pun terkejut, doktor yang tu pun terkejut, sebab memang dia punya perut tu bengkak, ada ulcer dalam usus dia semua, ada bengkak lah. Jadi doktor pun macam solution doktor biasalah, dia ubat. Ada seorang dia recommend anak saya ni makan Gaviscon. Saya pun macam betul ke doktor ni kan, sebab Gaviscon orang ada masalah gastrik makan time ada gastrik. Ini dia nak suruh makan hari-hari. Saya pun mula-mula saya beli jugalah. Lepas tu saya duk fikir apa lagi yang saya boleh ikhtiar ni kan. Saya pernah dengar kangen ni ada seorang ustaz ada bagi saya try minum, tapi saya tak ni sangatlah, saya tak minum. Tapi saya tahulah dia alkali. Dan masalah dalam perut ni dia acidic. Jadi kita nak neutralkan, kita kena dengan alkali lah. Jadi saya cuba cari. Satu hari tu saya tengok dekat Facebook, jumpa dengan ni lah Cik Duan. Bila dah jumpa tu, yang kebanyakan orang dia just jual air. Tapi bila jumpa dengan Cik Duan, dia cerita detail. Dia tunjuk mesin, dia tunjuk protokol apa semua. Jadi saya pun macam, oh bagus ni, saya nak cubalah. Cuba saya bagi anak saya minum, combine lah, ada 9.5. Mula-mula saya bagi 8.5 dan dia tak ada macam tindak balas yang teruk. Saya bagi 9.5 saya campur sikit dengan 2.5 dengan 11.5. Alhamdulillah lah. Sebelum tu dia duk mengadu sakit perut. Bila ni macam Cik Duan cakap, kalau dia sakit perut try bagi 2.5. So dia nak naturalkan asid dalam perut tu kan. So nampak ada feedback lah. And then bulan 1 baru ni dia buat lagi scope lagi sekali. Dan tengok alhamdulillah nampak perubahan. Doktor pun kata bagus lah dia punya progress tu kan. Jadi nampak ada perubahan. Cuma budak-budak ni dia
nak kata kita nak suruh dia minum hari tu hari-hari, dia kurang sikit, dia suka manis-manis kan. Tapi dia minum macam tu pun nampak ada perubahan. Alhamdulillah lah. Lagi satu saya nak kongsi, dalam masa yang sama isteri saya tengah mengandung masa tu, dan anak kami pun dah lahir bulan 1 hari tu. Jadi dalam masa beberapa bulan tu saya bagi isteri saya minum air Kangen juga 8.5 dengan 9.5. Lepas tu bila anak dah lahir, ikut history sebelum anak yang pertama dengan kedua, memang ada masalah penyakit kuning. Sekarang ni orang kata kalau tak ada kuning tu pelik. Kalau dulu-dulu orang kata kuning ni jarang lah kan. Sekarang ni kalau tak ada kuning dia jadi pelik pula. Jadi alhamdulillah bila yang anak yang ni tengok, doktor pun terkejut. Asam merah sangat ni. Lepas tu dia check dia punya ni semua, dia tak ada kuning. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah memang dia dah okey lah. Alhamdulillah. So itu je perkongsian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ramai hari ni, agak sedikit nervous. Dah lama tak naik pentas ni. Baik, nama diberi Alung Azahari, berusia 40 tahun, berasal daripada Batu Pahat, Johor, dan sekarang menetap di Kuala Lumpur, Bangsa Maju, Kuala Lumpur. Saya didiagnos dengan penyakit kanser testis yang telah merebak ke kelenjar usus 5 cm kali 3 dan merebak ke hati 1 cm kali 8. Saya ada bukti dan saksi yang membaca report saya. Betul Coach tengok report saya kan. Seorang lagi, Coach Fendi ada di sini. Nanti boleh tanya dia, betul tak report Alung? Alung menemui Kangen ni selepas peristiwa sebenarnya. Satu peristiwa di mana selepas kemoterapi yang keempat. Pesakit kanser ni bila dia diagnose, doktor akan bagi orang kata plan ataupun schedule untuk kemoterapi. So selepas kemoterapi yang keempat tu, bacaan kanser saya tak turun. Bacaan kanser yang saya pertama adalah 19,000. Sampai satu masa dia statik dan tak turun. Bila tak turun, saya rasa mungkin ada benda yang tak kena, ada benda yang tak betul dengan diri saya. So saya tengok balik, saya kaji, saya tanya ustaz saya tanya pakar-pakar, dia kata air sebenarnya yang tak clear lagi dekat dalam badan saya. So alhamdulillah bila minum air Kangen tu, ni rakam banyak ni tapi tak apalah, saya bagi tahu jujur lah. Saya minum air Kangen semasa dalam rawatan kemoterapi. 8.5 yang saya declare dekat dalam media sosial, sebenarnya saya minum 9.5. Yang beritahu siapa tau. Okay, alhamdulillah minum air Kangen semasa dalam rawatan, dia tak ada masalah pun sebenarnya. Dan dia tak ada pun detoxification untuk bahan kemoterapi itu tadi. Yang paling teruk adalah kita risau adalah kesan sampingan daripada pengambilan ubat kemoterapi yang berlebihan. Dia akan merosakkan kita punya buah pinggang, hati, paru-paru dan even organ lain pun akan terkesan juga. So alhamdulillah dah 8 tahun dah. Satu nikmat yang Allah bagi dekat saya yang saya rasa bersyukur ialah nyawa saya, kehidupan saya pada hari ini. Sebab
kalau kata nak kejar duit, saya rasa ramai yang kejar duit kan, tapi saya rasa sihat tu lebih utama. Dia bukan dekat sini je, mana-mana bangsa pun sekalipun, dia akan fikir satu je, kehidupan yang Allah bagi ni untuk kita melihat keindahan alam ni. Nak tengok kawan-kawan kita gembira, happy, bahagia bersama keluarga. Dan sekiranya ada siapa-siapa kat sini kenal pesakit kanser, bagi tahu dia ada dah pesakit kanser yang masih hidup lebih daripada 8 tahun, 10 tahun, yang masih menjalani kehidupan seperti orang lain. Saya tak pernah termimpi dapat 8 tahun ni. Sedangkan masa diagnose di Hospital Ampang bulan 4 2017, doktor bagi tahu memang 2 minggu. Coach, 2 minggu pun coach. Kalau saya bagi kat coach atau bagi kat semua orang pun takkan mampu bertahan. Apa yang saya buat pada masa tu adalah saya fikir nak bunuh diri, coach. Even dalam ward sekalipun, kalau awak tengok, yang balik semua ni berkafan. Yang balik semua takkan ada kat dunia ni lagi. Tapi apa yang ada dekat dalam bisnes kangen ni, satu nilai kehidupan yang kita bagi pada orang lain. Ya, mungkin rasa macam tak nak sampaikan, tapi kalau ada yang merayu pada kita, kenapa kita tak nak share dekat mereka? Hari ni bukan seorang pesakit kanser. Declaration yang ada sekarang ni 2022, 100,000 pesakit kanser kat luar sana. Siapa nak tolong? Siapa nak bantu mereka? Kanak-kanak, even mak ayah, saudara mara kita sangat memerlukan kita. Jadi saya minta tolong kepada semua pesakit kanser kat sini, cuba bagi tahu mereka, cuba iktihar dengan air kangen ni. Tak salah pun. Dan sampaikan kepada mereka juga, tolong doakan kepada sifu-sifu kita ni supaya mereka sihat. Doakanlah mereka berjaya dengan bisnes yang mereka ada. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas ni, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Long. Assalamualaikum. Okay, terima kasih banyak. Lap air mata. Ni apa menjejej ni? Lap air mata tu. Okay, saya ada masa lagi sikit. Nak tak cerita yang semua orang nak? Cara senang untuk kurus. Tak payah jogging, tak payah makan, apa kata, teh cirit ni tak payah makan. Okay, saya nak panggil seorang sahabat saya daripada Pantai Timur untuk cerita dia punya rahsia macam mana boleh kurus dengan Kangen Water sahaja. Sebelum tu boleh tahu tak berat sebelum tu berapa? 80. Siapa 80 sini? Siapa 80? Boleh diri tak Abang Razak? Dulu dia besar ni. Sekarang ni saya nak jemput Sifu Abu untuk cerita sikit macam mana. Maknanya dulu besar tu, sekarang handsome. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Ubaidah bin Hambali dari Bukit Payung, Terengganu. Saya kenal dengan Kangen Water ni pada tahun 2017. Masa tu seorang sahabat saya ni dia buat demo dekat saya. Lepas tu saya tertarik dengan dia punya demo tu, alkali microcluster, antioksida. Lepas tu saya try minum dalam botol dulu. Sebab masa tu saya dah ada Kowe kat rumah. Kowe saya yang saya pakai tu sebab Kowe ni dia punya kontrak 5 tahun 5 tahun. Jadi kontrak saya dengan Kowe tu 5 tahun dah habis. Lepas tu bila dia datang tunjuk demo air Kangen ni, saya tertarik.
Jadi saya nak try dulu minum dalam botol. Bila saya rasa memang beza tubuh saya. Lepas tu, masa tu baru keluar model K8. K8 baru keluar. Lepas tu saya tertarik, saya kata benda ni kita boleh minum dan kita boleh share kat orang lain. Jadi saya pun decide, saya kata saya nak beli mesin K8. Dia pun terkejut sebab masa tu tak ada lagi kawan-kawan dia pakai mesin K8. Sebab dia sendiri pun pakai mesin SD. Dan dia sendiri yang recommend, saya kata tak payahlah ambil K8, ambil SD dah sebab K8 mahal. Saya kata saya tak peduli, saya nak ambil K8. Bila saya ambil K8 dan saya minum direct daripada mesin, masa tu berat saya 80 kilo. Saya minum direct lebih kurang dalam 2 bulan, berat saya daripada 80 turun 65. 15 kilo saya lost. Masa tu saya minum 3 hingga 4 liter satu hari. Cuma masalahnya saya akan create sikit kita dah. Kita kecil, kita buang air besar, lepas tu peluh. Cuma saya dapat memang berat turun 15 kilo. Lepas tu bila saya minum banyak, kan air Kangen ni kan dia buat jadi kita kenyang apa kan. Jadi kita akan kurang makan. Sebab sebelum ni saya makan pagi, tengah hari, petang, kadang-kadang malam pun makan lagi. Bila saya minum air Kangen 3 ke 4 liter satu hari, kadang-kadang pagi saya tak makan, tengah hari saya tak makan, petang baru saya makan. Kalau banyak sikit 2 kali sehari lah. Dan saya makan sekali atau 2 kali sehari sampai sekarang. Dan anak saya sebelum ni, anak saya 2 orang, memang menjadi rutin lah. Lebih kurang setiap minggu tu memang demam, batuk, sesama. Dan anak saya yang sulung tu dia ada masalah tonsil lah. Memang boleh kata kalau minggu ni adik demam, minggu depan abang pula demam, batuk, sesama. Memang bergilir. Start daripada saya pakai mesin K8, saya bagi anak-anak saya minum 1 liter, 1 liter setengah, 2 liter. Sampai sekarang anak saya tak pergi lagi klinik. Maknanya betapa nikmatnya anak-anak saya sihat dan saya sihat. Sebab kalau dok kemungkinan memang mungkin anak-anak saya mungkin pergi lagi klinik ambil ubat dan tubuh anak saya tu membesar dengan penuh dengan ubat je. Jadi memang saya sangat syukur saya satu family sihat. Lepas tu bila kita sihat, takkan kita seorang nak sihat, betul tak? Jadi kita tengok kawan-kawan kita sihat, anak-anak sanak saudara kita sakit apa kan. Jadi kita share air, kita bagi air. Jadi daripada situ saya start buat bisnes Kangen pula. Jadi dalam masa yang sama kita sihat dan poket kita pun tebal. Jadi memang saya sangat bersyukurlah jumpa dengan bisnes Kangen ni dan buat sampai sekarang. Dan insya-Allah lah saya tak akan berhenti sebab niat saya nak buat bisnes Kangen ni sebab saya nak tolong ramai orang sakit tu biar sihat je belaka. Okey, itulah sedikit perkongsian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.